Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ni aku nak pasang bahagian clutch sebab bahagian clutch semua dah ada siap. Okey, macam biasa, siapa yang baru bergabung dengan channel aku tentang pemasangan dan spek-spek enjin lah. GPS semua tak ada Nanti suruh ni try sendiri lah. Okey. Untuk spek ni 65 piston size 65, dia punya stroke 65.9 lah. Stroke dia crankshaft W125, jack 4 daripada brand IKK. Okey, untuk bahagian clutch dia aku dah semalam bahagian balancer semua tak ada. Okey dik, buat ni casing clutch ni. Okey, untuk casing clutch ni digunakan yang ni yang ada bearing dia. Kalau korang beli yang macam ni, korang akan dapat ni. Ni daripada brand SW Ipoh lah. Korang akan dapat ni, bearing ni. Lepas tu dia spring dia, dalam ni ada bearing lagi. Yang ni kau kena pasang sendiri lah. Dia datang tak pasang, jadi kau kena taruh minyak, tekan bearing ni masuk apa semualah. Macam biasa lah. Dia tak ada oil seal nanti. Cuma dia ada bagi oil seal kat sini lah. Nanti oil seal untuk starter ni kau pasang ni lah. Okey, dia punya clutch pun dia menggunakan super clutch daripada SW Ipoh, super clutch 5 geping. Okey, siapa yang pernah tengok channel aku sebelum ni, super clutch SW Ipoh ni dah lama aku pakai daripada waktu PKP tak silap aku. Kalau aku buat video ada PKP. Tapi dekat kau boleh tengok dekat Rumah Merah macam-macam ada. Okay, yang ni SW Ipoh punya super clutch ni, kalau pakai clutch tangan sedap pakai. Dia cukup grip, dan untuk spek yang besar-besar macam ni sangat membantu lah. Okay, jom tengok aku pasang. Okay, semalam dia punya auto ni auto dia aku dah ikat, pastikan nut ni berbolok tight. Lepas tu belakang ni welding yang sini lebih kurang. Lepas tu dia punya skru belakang ni semalam tu kena pakai yang leper macam ni Lepas tu lock tight dan aku lay sikit lah. Ni tak perlu berat sangat lah. Ada tu yang kalau kau beli siap dia berat-berat tu senang. Tengok pada setting masing-masing Ada cakap kalau berat ada top speed. Kalau macam aku macam mana pun set up sendiri lah. Kan kalau aku cakap berat tu berat sangat, senang patah, susah kan kena kat aku pun tak syok kan. Yang penting aku ada lay lah. Kebanyakannya yang sebelah sini aku guna antara 700 gram. Yang biasa aku guna 700 hingga 900 gram lah. Itu paling berat lah sekali dengan batang macam ni tapi yang ni korang boleh cuba lah. Yang ni gram dia lain sikit. Jadi korang boleh try. Korang boleh pakai gram yang 900, yang 700, yang 400. Kau boleh rasa kat situ ada perbezaan lah bila korang bawa. Alright. Macam ni lah rupa auto dia. Aku dah welding belakang ni, dah skru. Welding ni jangan tengok lah sebab aku bukan ahli welding. Jadi pastikan sebelum kau welding atau kau ikat skru, pastikan dia senang masuk macam ni. Nampak? Cun. Dia bermakna dia tak apa lah. Tak gelong, elok, masuk lurus dia dah cukup bagus lah senang. Ni tak senang masuk. Ini pun pada setup masing-masing kan kalau aku cakap aku buat dengan bagus, kan korang set tak ngam, susah pula. Jadi benda ni subjektif, ikut pada korang nak macam mana terpulang. Okey. Lembau siapa je ada? Wan ada dia. Berapa umur kan? Tahu Wan ni. Wan ni makan sayur. Bush. Wan makan sayur mesti power.
Yang outside. Pula tak. Ambil sekali dia punya tu, kunci dia. Cordless. Ingat tak? Okay. Outside. Outside, orang pakai outside ke? Oh, pakai outside. Dia ada satu lagi tak dapat. Tak ada. Ambil outside. Nampak yang tu? Okey, pemasangan ni macam biasa pastikan dia elok lah. Macam ni elok. Alright, lepas tu gasket ni. Ni dia ada gasket dia. Lepas tu skru dia pakai skru hitam tadi yang aku potong ni. Kalau tak dia kena dekat casing. Mana skru hitam ada kan, ada tu orang tu view. Cukup panjang tak dia nak? Okey. Skru pun aku pakai yang leper macam ni. Kalau tak dia kena kat casing, aku tak selesa kalau dia kena-kena benda-benda macam tu. Memang ada sikit rumit lah kalau korang nak buat spek macam ni, kata nak pakai kelas tangan. Bukan tak suggest, tapi elok je pakai kelas tangan. Cuma masalah macam biasa lah, masalah benda-benda ni lah. Skru-skru ni nanti kajak yang korang pasang, tiba-tiba benda tu ketat pula kan, kau pun tak tahu kat mana. Biasanya aku kena dekat bahagian sini lah. Skru yang asal itu timbul mana? Skru buat ni kepala timbul macam ni tau. Bila kepala timbul ni tinggi ni, dia kena dekat mangkuk kelas tu, kat casing kelas tangan tu. Aku guna skru yang macam ni. Kalau guna skru macam ni, dia macam tanam. Jadi tak adalah dia kena, dia apa, dia sangkut kat casing. Lebih kurang macam tu lah. Nampak? Memang nak pasang spek macam ni memang kena banyak pakai apa? Pakai fikiran. Sebabnya dia ada peluang kena sana kena sini, jadi tu akan ada masalah sikit lah. Right. Bearing ni, bearing yang tengah ni. Yang tu bearing mana? RM6,000. Ha? RM6,000. Oh, RM6,000 yang lama macam tu. Okay, dia punya oil strainer. Oil strainer. Okay, gasket dia kena potong sikit ni. Okay, untuk kelas tangan ni biasa penyangkut ni aku pasang balik tau. Aku tak nak sub tu naik. Jadi memang aku pasang balik kat sini. Tengok pada masing-masing lah. Biasa aku pasang balik. Okay, casing ni. Okay, casing ni pastikan semua dah pasang. Ni aku cakap, benda ni yang tinggi kena kat sini lah. Kena kat sini lah. Nampak? Yang benda ni. Alright. Ya, pasang. Bush dah takut kan? Bush dah. Tu kan? Okay, macam ni lah penampakan dia. Kalau ni semua dah settle. Tinggal kita nak ikat skru bak-bok 8. Bok ni. Right. Bok 8.
botol tak boleh masuk. Cuk. Bawang nak masuk sikit. Bawang masuk sikit. Ini boleh. Boleh. Okay, owner beli skru gold. Jadi aku akan ikat pakai tadi aku dah ikat pakai collar. Yang jadi kan ikat pakai torque wrench lah. Kekuatan torque wrench biasa kalau untuk skru macam ni aku ambil 6 sampai 8 lah. Tengok pada korang lah. Average aku guna 6.5 7. Nice lah kan. Tengok lah. Kalau nak pakai yang apa, pakai besar-besar lah. Wan, tutup pintu Wan. Tutup pintu. Lepas tu kalau korang nak pakai 6 pun boleh, 7 pun boleh. Baru dia okey. Buat ni. Ni dah masuk. Okey, yang ni aku guna 7 6, 7, 8 kau boleh pakai lah. Tengok pada keselesaan masing-masing lah. Right. Torque wrench tu pentingnya torque wrench. Torque wrench ni senang pakai bagus. Sebabnya dia kekuatan ikatan tu sama. Jadi bila sama baiklah. Tak adalah peluang bocor kan. Kadang-kadang saya baru lepas tukar gasket baru tapi dah bocor balik bang. Abang pun dah pening lah macam mana nak buat. Nak kalau gasket custom boy takut weh. Cover ni ada pergi tak dia? So, kita pasangkan je dulu ni. Cordless. Kita pasangkan dulu. Dia punya cover macam ni. Okey. Mana owner ada beli ni. Okey lah. Okey, tegak Riz. Nak niatkan boleh ada beli tak? Cakap. Nak bawah. Ni pun lembut pastikan dia lembut kalau yang belah-belah ni. Okey, enjin ni dah pasang bahagian kelas semua tapi kalau dah pasang bahagian kelas pastikan dia ringan macam ni ni ringan ni. Dia ringan. Jadi enjin tu dalam keadaan elok lah kalau dia ringan macam ni. Kalau ketat-ketat tak mau. Okey, yang ni dah settle. Okey, kejap lagi kita nak ukur timing chain pula. InsyaAllah. Okey, untuk timing chain ni aku pakai 97.5 97.5 tak silap aku. Mana dia? Ni. Ya. 97.5 lah. Daripada brand SB. Ada benda-benda lain lagi lah. Yang ni aku tak ikat apa semua, dia boleh masuk, tak ada masalah. Tapi nanti akan ada dia punya macam dia punya lidah ke, dia punya tensioner ni semua akan aku adjust balik lah semua. Sebab aku tak pakai yang jenis macam ni macam aku cakap tadi lah, dia lari-lari kan. Aku akan pakai crisp ni. Benda ni aku akan siapkan dulu, baru akan tunjuk lah untuk pemasangan. Okey, sedikit sebanyak hari ni pasang clutch dan ukur timing chain lah. Timing chain ni kita boleh pakai 97.75 pun boleh pakai. 97.5 pun boleh pakai. Lebih kurang macam tu lah. Tapi yang ni sebab ni belum ikat, dia nampak macam tegang. Tapi nanti bila dah ikat, gasket dah kemek apa semua, dia akan ada lain lah sikit, InsyaAllah. Okey, video aku sampai sini je dulu nanti kita akan sambung lah. Sebab nanti aku akan terang head ni buat macam mana. Sebab head ni ada tempat yang aku welding lah bawah ni tori. Sebab apa, sebelum ni aku ada pasang tapi dia gemar leaking kat bawah ni. Jadi aku tak mau leaking, aku welding bagi buat dia tutup elok lah dengan tapak gasket tu. Okey, sehingga kita berjumpa di lain episod. Assalamualaikum, bye bye.